No way guys. Jadi 2 hari lepas, M-Cyber World Championship telah melakukan drawing untuk sesi Sweet Stage. Dan hasilnya ini, yang di mana ada 2 match yang sangat-sangat menarik untuk ditonton, iaitu SRG jumpa CG Esport dan juga tim Liquid PH yang jumpa Aurora Gaming PH. Ramai cakap kalau ini tidak bagus untuk tim Malaysia, tapi cuba fikirkan, andaikan mereka jumpa satu sama lain di peringkat kalah mati, maka Malaysia hanya mempunyai 1 wakil sahaja. So better diorang jumpa awal. Tapi apapun keputusannya, aku harap kali ni bukan Filipina yang menang sebab Filipin lagi, aduhai. At least bagilah Malaysia menang ataupun Indonesia yang menang supaya tak cuma ikhlas. So, apa pendapat korang dengan draw ni? Tulis di ruangan komen, okey? Dan itu saja daripada saya. Syukran jazilan.